Bulan lepas tengok harga emas 500 lebih je. Tapi hari ni dah 621. Okey lagi ke kalau nak beli emas? Ataupun nak tunggu jadi murah sikit? Sebenarnya harga emas ni, kalau untuk jangka pendek, itulah perangai dia. Kejap dia naik, kejap dia turun. Jadi cara yang lebih selamat nak beli emas ni, menabung ikut bajet secara konsisten. Dan guna duit yang sesuai. Guna duit jangka panjang lah. Kalau ada duit yang nak guna bulan depan, 3 bulan depan, sangat-sangat tak sesuai nak beli emas. Sebab memang confirm rugi tuan. Jadi bagi yang belum simpan emas, yang pertama guna duit yang sesuai. Yang kedua konsisten dengan bajet kita walaupun dengan serendah 1 gram, serendah 100, sebab kita boleh konsisten menabung dalam aplikasi ni. Kalau nak lebih seronok menabung emas tu, keluarkan fizikal emas tu. Pegang dekat tangan supaya kita dapat feel emas ni. Dia berbeza dengan simpan duit. Simpan emas kena selalu tengok. Simpan duit jangan selalu tengok baca. Kalau setuju boleh komen dekat bawah. Siapa yang berminat simpan emas pergi dekat profil saya, boleh bermula dengan serendah 100 ataupun 1 gram dekat Ecomas Get.